Selamat pengantin baru, semoga kekal abadi. Ya, dah bau nasi minyak dah. Siapa kahwin tu? Tu dia lah. Tapi nak masuk kunui kahwin pun tak boleh masuk ramai-ramai. Ada had. Tak boleh masuk kunui kahwin, tak apa. Kita dah teringin sangat, kita buat sendiri nasi minyak menggunakan produk Rasaku. Jom kita buat dia. Mula-mula kita boleh potong bawang besar nipis-nipis. Jangan tebal sangat, agak-agak je. Nanti letaklah nasi. Dia ada lah orang kata tekstur taklah tebal sangat. Orang punya pun elok lah juga. Dan kemudian kita potong juga 4 ulas bawang merah pun kita potong kecil-kecil ataupun orang kata nipis-nipis lah. Bawang putih pun pakai juga. Kita guna 3 ulas ya. Pun kita potong juga nipis-nipis. Jangan tebal sangat. Halia jangan lupa. Halia kena ada. Tak ada halia tak jadi nasi minyak. Kita pun potong nipis-nipis juga. Agak 1 inci dah cukup lah. Jangan banyak sangat. Kemudian panaskan kuali dengan 2 sudu minyak sapi. Minyak sapi ni kalau ada dia punya wangi dah nasi minyak. Memang terangkat. Syadu mat. Dan tambahkan juga 4 sudu minyak kelapa Rasaku. Bukan apa, nanti takut hangit pula minyak sapi tu kan. Minyak pun dah panas, kita boleh masukkan rempah 4 sekawan. Buah pelaga, bunga cengkeh, bunga lawang, kayu manis untuk menaikkan lagi bau wangi dekat nasi minyak tu. Baik dah, cantik dah macam tu. Kita boleh masukkan bawang besar, bawang merah dan kita masak sehingga naik bau. Cantik punya bau dia. Tak boleh tahan. Siapa kahwin tu? Pengantin tak ada lagi. Kacau punya kacau. Baik, kita masukkan ni dia 2 helai daun pandan. Daun pandan ni nak tambah dia punya wangi lah. Lepas tu masukkan bawang putih dan halia. Kacau bagi dia sebati. Bukan apa, kalau tak kacau nanti dia hangit. Tak ada bau, tak sedap pula. Bau hangit yang lebih nanti. Dan kemudian kita tambahkan sedikit garam. Dan masukkan air secukupnya. Kacau sampai ada sebati betul-betul elok dah macam tu. Kita boleh tambahkan setengah kotak kecil santan kelapa Rasaku. Yang ni yang buat sedap dah tu. Dah ada lemak-lemak sikit kan. Dah cantik dah warna macam gitu. Kita boleh masukkan kismis. Dan juga kacang gajus. Weh, ni kena ada. Bau dia nasi minyak tu naik rasa dah. Kalau ada manis-manis sikit, lemak-lemak dekat kacang tu. Weh, memang baik lah ni. Dah nampak elok dah macam tu. Kita boleh pindahkan ke dalam periuk nasi. Berai pun kita dah masukkan dalam periuk nasi tu. Apalagi kita pindahkanlah bahan-bahan ni ke dalam periuk nasi. Kita boleh letakkan sedikit pewarna kuning untuk menaikkan warna dia tu. Ada warna kuning, bau cantik sikit nasi tu nanti kan. Lepas tu kita masak dia lebih kurang dalam 15 minit lah. Sampai dia betul-betul masak. Bukan apa, kita nak bagi dia nasi tu sebutir-sebutir. Minyak dia tu berkilat elok kena nasi. Bau dah cantik. Dan kemudian kita boleh hidangkan. Ini dalam satu suapan memang cukup rasa. Ada rasa lemak, manis-manis kismis dan juga rangup ke kacang. Nak pula lagi sedap kalau dihidangkan dengan ni dia, daging masak hitam. Memang syahdu mat. Berita baik untuk anda semua. Sekarang ni Rasaku ada 2 pack bundle yang cukup menarik untuk anda semua miliki. Di dalam pack bundle kuih Rasaku ni terdapat pelbagai produk yang menarik. Antaranya kita ada santan kelapa asli 200ml, krim kelapa 200ml, kelapa parut, gerisik dan juga sweet corn cream style. Cukup menarik produk-produk ni. Sesuai digunakan untuk buat kuih-muih dan juga pencuci mulut. Boleh dapatkan di Shopee Rasaku sekarang juga.